Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini video yang kedua untuk tahun 2026. Untuk video kali ni kan, Ifa nak remind ataupun Ifa nak bagi tips macam mana untuk kita capai 1000 selawat setiap hari. Ifa tahu nak buat 1000 selawat setiap hari ni bagi seorang pemula ataupun kita baru nak cuba bukan sesuatu yang mudah, sebab kita akan rasa macam banyaknya nak kena buat, rasa macam terbeban, rasa macam tak cukup masa. So Ifa nak bagi beberapa tips. Sebenarnya tips ni Ifa pernah buat video sebelum-sebelum ni, tapi video ni untuk remind balik lah. Okay, so yang pertama, kalau kita nak buat 1000 selawat setiap hari, kalau kita tak pernah buat, kita boleh mulakan dengan sikit-sikit dulu. Kita set target, mungkin start dengan 100 dulu, 200 dulu, 500 dulu, lepas tu baru kita naikkan kepada 1000. For me, jangan letak target terlampau tinggi sebab nanti takut kita tak mampu nak achieve dan kita tak konsisten. So, yang kedua, setkan dekat mindset kita bahawa selagi aku tak selesaikan 100 selawat setiap hari ni, aku tak boleh keluar rumah. Contoh kita nak pergi kerja kan, pukul 8, 8:30 kan. So, sebelum pukul 8 kita kena settle dah 1000 selawat setiap hari tu. Ataupun 100 selawat setiap hari. Sebenarnya tak kisah you nak buat 1000 ke 100 ke, tapi lagi banyak lagi bagus. Okay. Yang kedua, kita boleh kecil-kecilkan target kita. Contohnya nak buat 1000 selawat setiap hari, kita boleh pecahkan kepada 5 waktu solat. Contoh 200 kali setiap waktu solat. Maksudnya 5 kali solat jadilah 1000. Okay, so kalau untuk Ifa pula, personally Ifa suka buat sekaligus sebab Ifa ni jadual tak menentu. Kadang-kadang solat, lepas solat kita rushing kan. So Ifa suka buat 1000 selawat setiap hari ni sekaligus terus. Okay, for me, Ifa tak akan keluar rumah selagi Ifa tak settle 1000 selawat setiap hari. Dan to be honest, memang ada certain time yang Ifa miss benda tu. But at least kita dah cuba setakat yang kita mampu daripada kita tak buat langsung kan. So itu salah satu tips yang kita boleh gunakan. Ataupun contoh kalau kita memang rushing nak pergi kerja kan, tempat kerja jauh, so kita boleh setkan dalam perjalanan tu, kita naik motor ke, kita naik kereta ke, sebelum kita sampai office, dalam kereta tu kita selesaikan 1000 selawat setiap hari. So at least masa kita tu sebenarnya diisi dengan selawat. Sebenarnya kita boleh buat semua tu kalau kita betul-betul nak dan kita cari masa. Sebab setiap orang ada masa 24 jam. Kenapa ada orang dia boleh buat 1000 selawat, 5000 selawat, 20000 selawat? Sebab kita sendiri yang nak dan kita sendiri yang cari masa. Okay? Yang tak ingat dah yang keberapa, gunakan alat bantuan, contohnya macam tasbih digital ni lah. So benda walaupun kecil tapi dia sangat function dan dia sangat bermanfaat. Kalau betul kita nak buat, kita akan buat. So for me, semua tu datang daripada diri kita sendiri. Kalau kita nak jemput syafaat Rasulullah nanti, kita startlah banyakkan berselawat. Itu saja. So tanya kat diri sendiri, kita nak tak syafaat Nabi? Kita nak tak nanti di akhirat nanti Nabi kenal kita? So kita dekat dunia ni, kita kena perbanyakkan selawat pada Nabi. Okay, so semoga tips ni boleh membantu dan sama-sama kita banyakkan berselawat. Dan sebenarnya tips ni pun untuk Ifa sendiri, untuk Ifa terus konsisten berselawat. Okay, so terima kasih semua, jumpa lagi, bye bye.